Jemaah Haji Malaysia antara yang paling disiplin di Tanah Suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Orang Melayu ni dipanggil apa? Orang Arab panggil kita ni orang Melayu sebaik-baik manusia. Where do you come from? Malaysia. Malaysia. MashaAllah. MashaAllah. My mom, she has been in Mecca. Oh. Hajj. And she say, son, if you will go there, you can see in Malaysian people respectful. Jannah, Malaysia. Today, world Muslim, best Muslim. I Hajj 2007. Oh, okay, tahun 7. Okay. They Malaysia Ziarah tahu. best Muslim world, Muslim Malaysia. Alhamdulillah, thank you very much. Jannah. Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur. Oh, orang kita, sebab tu saya kata patutlah polis selalu puji. Assalamualaikum dan salam sejahtera, gengs. Selamat datang kembali di channel Faza Update, channel yang sentiasa bawakan kisah menarik, fakta semasa dan cerita yang buat kita rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Gengs, siapa sangka di tengah jutaan umat Islam dari seluruh dunia yang berkumpul di Tanah Suci, rakyat Malaysia pula jadi perhatian dan dipuji sendiri oleh pihak Arab Saudi. Mereka kata jemaah Malaysia antara yang paling disiplin, paling tersusun dan paling beradab ketika menunaikan ibadah haji. Persoalannya, gengs, macam mana Malaysia boleh sampai ke tahap ni? Jom kita kupas kisah yang buat ramai netizen tersentuh dan bangga ni. Where do you come from? Malaysia. Malaysia. MashaAllah. MashaAllah. My mom, she has been in Mecca. Oh. Hajj. And she say, son, if you will go there, you can see in Malaysian people respectful and not smelling dirty. Another country's Muslim is smelling, sweating or something like that. But the Malaysian Muslim better than our Turkish Muslim. Alhamdulillah, inshallah. A lot of countries friends, they come from Jordan and Lebanon. They are saying the Turkish Muslim is better than Arabic Muslim. But we are saying the Malaysian and also Indonesian Muslim, it's respectful and size is not like that. Size is also More like, similar. We love the Malaysian people. Alhamdulillah. Yeah, a little bit far. Dia kata dia tahun 2007 dia buat haji dekat Mekah. Malaysia, Indonesia. Malaysia. Yes, thank you. Best Muslim Malaysia. Best Jannah, Malaysia. Today, world Muslim, best Muslim. I Hajj 2007. Oh, okay, tahun 7. Okay. They Malaysia Ziarah tahu. best Muslim world, Muslim Malaysia. Alhamdulillah, thank you very much. Jannah. Oh, Jannah. Malaysia. Post visit. InsyaAllah. Thank you so much. Dia kata dia tahun 2007 dia buat haji dekat Mekah. Lepas tu dia kata dia jumpa rakyat Malaysia yang buat haji. Rakyat Malaysia ni adalah rakyat Muslim yang terbaik. Dan dia kata insyaAllah kalau masuk Jannah, rakyat Malaysia adalah salah seorang yang akan masuk Jannah paling awal sebab kita baik sangat. Alhamdulillah. Have you been to Europe? No, yes. Inshallah you will come. Pray for me. Inshallah, my brother. Assalamualaikum, brother. What's your name? Yeah, Razi. Razi? And what now? Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. Allahumma barik. I make some TikTok video. I ask the people how they like Mecca. Is the first time here in Mecca? Yeah, my first time. First time? And how do you like it? Subhanallah, I very like it. Unbelievable. Unbelievable. But the most important is they are all Muslims. Yeah, alhamdulillah. It's unbelievable. There are Muslims from all over the world. You know, I made so many interviews. I met people from Indonesia, from Malaysia, from Africa, from all over the world. Yeah. And what was the feeling when you have been the first time into the Kaaba? I cannot describe it. It's speechless, man. Whole world stopped. Yeah. Subhanallah. And then, you got a goosebump and then everything. For the first time, your childhood memory. Nice. Thank you, brother, for meetings. Have you been to Europe?
No, not yet. No? Not yet. Inshallah, you will come. Inshallah. Pray for me. Inshallah, my brother. Thank you for your time, See brother. you again, alright. Have a good time. Assalamualaikum. Salam. Orang Melayu ni dipanggil apa? Orang Arab panggil kita ni orang Melayu sebaik-baik manusia. Masya Allah. Kalau kita dapat lihat kadang-kadang orang Melayu kita datang ke tanah Arab ni, tak kira lah sekarang kita berada di bumi Taif, Mekah ataupun Madinah ataupun di Mesir ataupun di Yaman, kita akan dapati orang Arab ni sedikit kasar. Orang Melayu ni dipanggil apa? Orang Arab panggil kita ni orang Melayu sebaik-baik manusia. Kita orang Melayu. Pasal apa? Pasal dia tahu dia orang punya kasar sedikit. Bagaimanapun ada hadis tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Nabi SAW menyebut kemuliaan bagi bangsa Arab. Masya Allah. Jadi dekat situ kita menghormati mereka di atas apabila Nabi SAW menyebut tentang bangsa Arab ini sendiri ada kemuliaan. Itu je lah lebih kurang tentang orang Arab. Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur. Orang kita, sebab tu saya kata patutlah polis selalu puji. Orang kita bila berkumpul satu tempat, nak contoh mutawif, nak ceramah lah, nak cerita sini berlaku gini. Polis datang, polis tak payah cakap. Habis terus bergerak. Sebab patutlah orang polis Saudi, pihak berkuasa Saudi sayang sungguh dekat orang Malaysia. Sebab dengar kata orang lain tak ada tinggi suara sampai katak katak pula kita sayang latihan sebab dia katak pukul sampai pukul apa-apa yang ada pukul ni suruh bergerak, tak nak bergerak. Kita orang Malaysia tak. Saya tengok patutlah dia orang ni betul-betul burn out. Kalau tak ada kuliah agama yang memberikan kepada mereka ceramah tentang baiki balik niat kita, baiki balik niat kita, kita sedang melayani tetamu Allah. Itu besar tu benda tu, melayani tetamu Allah. Untuk apa? Untuk mereka beribadat. Bukankah itu satu ibadat yang sangat besar? Kita tolong orang buat ibadat. Jadi mereka sentiasa diberi kuliah pasal ini. Sebab tu kita tengok polis, tapi ada juga yang betul-betul burn out sampai naik tangan tolak. Dah sebab apa? Okey, bayangkan raudah ataupun mana-mana tempat yang memang kalau boleh jangan solat lama kat situ. Ramai lagi nak masuk. Faham. Ada member tu nampak boleh dia akak takbir pula. Saja. Dia memang nak duduk lama. Faham. Dia fikir nak buat sunnah, tapi dia tak tahu sunnah yang lagi besar adalah Mudahkan orang lain juga. mudahkan orang lain. Sampai polis akhir sekali, polis pergi tolak dia duduk solat. Jadi angle tu yang diambil, dirakam, diviralkan. Alhamdulillah, Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih. Suka betul dia jumpa Malaysia. Ya, bagi makan gratis. Nasi sabil nama Pak. Gratis. Nasi sama ayam. Ambil aja kalau mau. Boleh. Iya. Emang dikasihkan aja. Orang-orang Malaysia dermawan gitu kan. Bagi-bagi nasi terus. Jadi jamaah-jamaah Malaysia ini bagi-bagi makanan gratis lah. Gengs, sebenarnya pujian terhadap jemaah haji Malaysia ini bukan benda baru. Hampir setiap tahun, pihak pengurusan haji Arab Saudi memuji cara rakyat Malaysia mengurus perjalanan ibadah mereka. Antara perkara yang paling menonjol ialah disiplin massa, kebersihan, dan sikap hormat terhadap orang lain. Semua ini bukan berlaku secara kebetulan, tapi hasil sistem tabung haji yang sangat teratur sejak dari awal lagi. Sebelum berangkat ke Mekah, jemaah Malaysia dah diberikan kursus lengkap. Bukan sekedar belajar rukun haji, tapi diajar juga adab, cara bergerak, keselamatan, dan macam mana nak mudahkan urusan orang lain ketika beribadah. Selain itu, gengs, mutawif dan petugas Malaysia juga memainkan peranan besar menjaga kebajikan jemaah. Sebab tuh pergerakan mereka nampak lebih tersusun dan tenang, walaupun dalam keadaan sangat sesak. Apa yang paling menarik, ada pegawai Saudi yang berseloroh mengatakan kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, mereka boleh tidur dengan tenang sebab semuanya mudah diurus. Itu satu pujian yang sangat besar sebenarnya, gengs.
ini membuktikan bahwa image baik sesebuah negara bukan hanya bergantung pada kekuatan ekonomi atau teknologi, tapi juga pada akhlak dan disiplin rakyatnya. Jemaah Haji Malaysia antara yang paling disiplin di Tanah Suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Kenapa Malaysia boleh jadi macam tu? Disebabkan sistem tabung haji yang sangat teratur. Nombor 1, kursus Haji Malaysia antara yang paling lengkap dalam dunia. Jemaah bukan setakat diajar cara buat haji, tetapi diajar step by step apa nak kena buat bila sampai dekat Mekah, dekat Madinah nanti. Cara bergerak, timing tawaf yang sesuai, laluan yang selamat, sampailah adab dan juga etika pun dimasukkan di dalam silibus kursus haji. Kedua, disiplin masa. Tabung haji latih jemaah kita disiplin masa. Bila nak berangkat, bila nak naik bas, bila nak masuk hotel, semuanya dah disusun sebelum jemaah berangkat lagi. So bila jemaah sampai dekat Tanah Suci nanti, jemaah Malaysia tak kalut. Sebab tu pergerakan kita jadi smooth dan juga teratur. Nombor 3, bimbingan Mutawif Malaysia. Mutawif kita bukan setakat bimbing bab ibadah saja, tetapi menjaga kumpulan, menjaga kebajikan dan pastikan semua dalam keadaan selamat. Sebab tu hampir setiap tahun Kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organised, very disciplined. مكتب شؤون حجاج المملكة الماليزية المتحدة. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labbaiktuh untuk tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarakat Syarikat Masyarakat Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Jemaah haji kita pada tahun-tahun lepas, kita kekalkan rekod kita terbaik daripada petugas-petugas haji, sahabat maktab, dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita kekalkan kebersihan. Maksudnya jemaah-jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan-kawasan ini bersih, tak ada sampah sarap. Tuan-tuan boleh nampak tak? Bila kita gerak dengan bas, nanti tengok kawasan kita berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi bukan saya sebut tuan-tuan.
Ini Kementerian Haji dan Umrah Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah-jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Ibu Sakti, Dr. Rafiq, masa saya dan masa kita berada dengan beliau, dia kata kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia, dia dah boleh tidur dengan tenang. Ya, ini adalah gambaran daripada Dr. Taufik Fauzan Arabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joking lah dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan. Sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah contoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Jadi gengs, daripada kisah ni, kita boleh ambil satu pengajaran penting. Bila kita pergi ke mana-mana, bawalah akhlak yang baik. Sebab sikap kita sebenarnya mencerminkan negara kita sendiri. Tak kisah di tanah suci, di luar negara, ataupun dalam kehidupan harian. Disiplin, kebersihan, dan rasa hormat kepada orang lain adalah perkara yang sangat besar nilainya. Semoga lebih ramai rakyat kita terus menjaga nama baik negara. Dan semoga sistem pengurusan haji yang baik macam ini boleh jadi contoh kepada negara-negara lain juga. Kalau geng suka video macam ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe channel Faza Update untuk lebih banyak cerita menarik setelah ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi gengs!